Hello guys, selamat datang ke MFS Hobby Channel, channel hobi untuk kita semua. Okay, so untuk video kali ni aku nak review satu item yang sangat-sangat special untuk aku. Tapi sebelum tu, buat korang yang baru dengan aku punya channel, selamat datang, dan yang belum subscribe jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan tekan lonceng notifikasi. Okay, so setelah lama aku tak buat video sebabnya aku sangat-sangat sibuk dalam bulan ni dengan bulan lepas. Okay, so untuk video kali ni aku nak reviewkan item yang ada kat depan ini, iaitu Ochobot Coin Case. Ni adalah produk terbaru daripada Monster, dan yang specialnya untuk Ochobot ataupun tabung duit coin case kali ni adalah disediakan berserta dengan kotak. Sebelum ni, kalau sebab aku pernah beli juga tabung Monster ni sebelum ni daripada GSC, iaitu tabung Cimubot yang warna pink tu. Yang Cimubot tu masa tu tak ada disediakan kotak macam ni, tapi untuk yang produk kali ni disediakan dengan kotak warna kuning. Sangat cantik guys. So kotak ni bertemakan Ochobot, iaitu warna kuning, dan kat sini ada Monster Bobo Boy 4 tahun ke atas, dan kotak ni sangat cantik guys. Dia punya design dia memang lawa gila. So di sini ada Ochobot dengan kuasa elektrik dengan lampu LED dekat mata je. Ni dia punya sayap dia, memang cantik. Dan di belakang dia adalah ada dia punya alamatnya lah. Alamat dan logo Monster Bobo Boy. Tepi ni pun sama dengan tepi sebelah. Sisi kanan dan kiri je adalah gambar yang sama. Dan di atas dia, ni sangat-sangat special tau, sebab ni adalah 15 tahun anniversary Bobo Boy. Bawah je kita tengok, bawah je kosong. Okay, so kotak ni bagi aku sangat eksklusif lah kalau korang nak bagi hadiah untuk anak ke ataupun girlfriend ke. Girlfriend yang ada boyfriend suka Bobo Boy, korang mungkin boleh hadiahkan coin case ni dekat boyfriend korang dan pasangan korang lah. Okay, so jom kita buka. Okay, so kita buka. Kena buka je punya selotip dulu tepi ni. Okay, yang ni dia ada seal dia. Aku dah siap-siap potong lah untuk mudahkan aku buat video ni. So aku buka je punya kotak. Di dalam ni ada protector dia. Ada plastik je lah So plastik je macam ni. Dan item yang aku nak review ada kat dalam ni, iaitu coin case Bobo Boy ataupun Ochobot. Coin case Ochobot. Okay, so tak bawah dulu. Kotak ni aku tutup dulu Okay, so kotak ni kita tutup dan kita letak di sini. Okay, so ini dia item yang aku nak review, iaitu coin case Ochobot. Dia punya design dia lawa gila guys. Aku suka dengan illustration ataupun dia punya design dia, sebab nampak macam betul-betul dekat movie lah. Nampak macam korang pegang power sfera tu sendiri. Aku pun tak percaya sebenarnya aku boleh pegang Ochobot dekat depan mata aku ni. Okay, so design dia lawa. Kat sini ada je punya hitam dan kuning, dan ni ada je punya macam button ke apa ni Okay, ni mata dia tengah senyum guys. Tapi yang ni dia punya yang ni mata terbuka kan. Mata terbuka. Yang ni mata tertutup, mata tengah senyum. Okay, so aku rasa macam korang rasa kan kalau Ochobot ni didesainkan dengan mata terbuka atau mata tertutup macam ni kan, mana lagi lawa korang rasa? Aku rasa lagi lawa kalau mata terbuka macam ni kot. Nampak macam je tengah nak buat kuasa lah. Tapi yang ni mata tengah tersenyum ni memang cute lah. Cute, bagi aku cute. Tapi kalau mata terbuka macam ni nampak lagi smart lah. Okay, so apa pun tahniah kepada Monster kerana telah menghasilkan tabung Ochobot yang dinanti-nantikan oleh semua peminat Bobo Boy. So sangat cute lah, sebab dia punya kotak, jadi dia ni besar macam besar tapak tangan aku je. Besar macam korang main bola baling tu lah, lebih kurang macam tu lah. Okay, so ni tepi dia, kita tengok design tepi dia. Color warna biru apa ni nama dia, biru turquoise macam tu lah So ni ada bulat, dan di tepi ni ada Monster. Ni dia punya sayap je lah kalau korang tengok dekat gambar ni. Ni boleh terbuka. Tapi yang ni didesainkan dengan tertutup. Tapi kalau dia boleh buka kan lagi lawa guys. Lagi akan jadi seperti figura lah. Okay, di belakang dia ada logo 15 tahun anniversary Bobo Boy. Ni sangat special sebenarnya, sebab ini didesainkan sampai 15 tahun kan. So dah lama dah Monster. Kalau umur aku ni dalam 30-an tolak 15 tahun, lebih kurang masa zaman aku sekolah menengah macam tu lah. Dan aku masih lagi setia tengok Bobo Boy Okay, di bawah je ada trademark dia ataupun watermark je lah. Ada 2026 Monster Studio
Dan ni ada cara buka dan tutup je punya case. So cara buka je korang pusingkan hingga nampak kosong macam ni dan korang boleh tarik lah. So sangat cantik Di belakang bawah dia bawah dia hitam dan kat sini ada lubang duit dia. So korang wajib beli power sphera ataupun coin case Ocobot ni, sebabnya aku tak pastilah nanti kalau benda ni satu hari nanti Monster stopkan production ni, so korang susah lah nak dapatkan benda ni dan mungkin akan dijual dengan harga-harga yang mahal lah. Okay, so sempena tengah murah, so bolehlah beli sekarang So nak beli boleh beli dekat aku punya video aku. So aku pun ada letakkan produk ni dekat aku punya video. So ini dia punya power sphera Ocobot dan aku nak cuba comparekan dengan power sphera apa ni Cimobot yang aku beli dekat GSC pada tahun ni jugalah So jom aku ambil kejap Okay guys, so ini dia. So ini adalah power sphera Cimobot yang aku beli daripada GSC. Dan yang Cimobot ni tak ada dia punya kotak lah. Aku dapat pun dalam plastik GSC ni sendiri. Iaitu masa ni Papa Zola The Movie tengah main kat wayang. So aku belilah satu Cimobot. Sebab je Cimobot ni antara yang aku suka juga. Sebab dia comel. So benda-benda yang comel aku suka. Dan untuk yang power sphera Mekamato punya power sphera apa ni Mekabot, so aku tak berkesempatan untuk beli pada ketika movie dia, sebabnya masa tu aku susah nak tengok wayang lah, sebab aku ada anak kecil yang susah sikit lah aku nak tengok. So aku sempat beli pun masa yang anak aku dah besar sikit lah, aku boleh tengok dengan anak aku cerita Papa Zola ni. So aku belilah satu Cimobot ni. Okay, so sekarang ni ada dua power sphera yang aku ada. Tapi sayang lah sebab power sphera yang Mekabot aku tak berpeluang untuk beli pada ketika itu. Okay, so aku rasa itu saja kot. Aku lupa aku nak compare kan, apalah aku merepek ni kan. Okay, so ni compare kan, korang tengok saiz dia lebih kurang sama lah. Tapi kalau aku tengok macam ni kan, nampak macam Cimobot ni lebih kecil lah daripada Ocobot ni. Nampak macam dia lebih kecil lah. Pada mata aku nampak macam dia lebih kecil. Okay, so kita tengok. Wah, lawa gila guys. Dan di belakang ni untuk yang Cimobot ni ada Papa Zola The Movie. Kalau yang Mekabot ni aku tak pasti ada apa kat belakang dia. Tapi yang ni mungkin akan keluar Mekamato punya kot. Okay, so ni ada GSC, Monster Astro Show dan Astro Show. Dan di belakang Ocobot ni tak ada apa, cuma 15 tahun anniversary je. Okay, so sangat cantik. Okay guys, aku rasa pun video aku sampai kat sini saja So kalau korang nak beli, boleh beli dekat aku punya link video ni. Dan ini kalau korang ada je punya tapak dia, boleh letak lampu, boleh jadi lampu tidur lawa gila guys. Okay, so aku rasa video aku sampai kat sini saja. Terima kasih kerana menonton MFS Hobby Channel dan support channel aku daripada dulu hingga sekarang. So terima kasih kerana support aku punya channel. Itu saja kot video yang aku dapat kongsikan untuk video kali ni. So jangan lupa untuk subscribe, bantu aku supaya channel aku lebih berkembang. Okay, itu saja daripada aku. Terima kasih. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum.